dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai sekalian yang beriman, kamu diminta untuk melaksanakan kebenaran sentiasa dan menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sifat kamu benci kepada kaum lain menjadikan kamu tidak adil. Berlaku adillah kamu kerana dia rapat dengan takwa. Dan bertakwalah kamu. Sesungguhnya Allah ini maha dalam perkhabarannya berkenaan dengan setiap yang kamu lakukan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajia wangsang, hau. Sagutulas ilai wanakam. Mari bahaya Ustaz terkal, mari bahaya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara pengurusi yang berhormat, saudara Tian Chua, yang berhormat saudara Hi, yang berbahagia saudara Lo dan saudara Chan. Saudara Chen, seluruh kepimpinan PAS DAP Keadilan, seluruh kepimpinan daripada Barisan Nasional, UMNO, Wutong dan juga Mahwa dan seluruh rakan-rakan saya. Ya. Pertamanya, saya berasa suka dan gembira kerana ini pertama kali saya sampai ke Lumpang. Saya sampai ke Ulu Selangor, ke Lumpang. Saya daripada sebelah, daripada Perak. Jadi untuk itu kita datang kemari untuk beritahu kepada orang ke Lumpang bahawa kita mesti beritahu sama UMNO Barisan Nasional, MCA, MIC, we don't need you anymore. That is our message. Kita memberitahu kepada MCA, beritahu kepada MIC, beritahu pada gerakan, beritahu kepada UMNO. Dan rakyat Malaysia sudah tak mahu sama Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab Barisan Nasional menganiaya rakyat Malaysia. Barisan Nasional menanamkan semangat perkauman dalam hati orang-orang Malaysia. Wutong, UMNO, dia tanam resis Melayu sama dalam hati orang Melayu. MCA pun macam itu. Dia tanam resis Cina dalam hati orang Cina. MIC juga begitu. Tanam resis perkauman India dalam hati orang India. Kita sekarang dalam Malaysia tidak tahu itu macam. Kita mahu supaya 28 juta rakyat Malaysia berbilang kaum, Kadazan, Iban, Melayuran, Induran, orang asliran, semua sekali. Kita mahu mereka menghormati antara satu sama lain. This is the future politics of Malaysia. The future politics of Malaysia is the politics of respect and racial religious tolerance here in Malaysia. Jadi untuk itu Ulu Selangor mestilah memulakan perubahan itu. Ulu Selangor mau mulakan perubahan besar seluruh Malaysia. Apa perubahan itu? Perubahan untuk meninggalkan rasisme perkauman UMNO Barisan Nasional. Ini banyak jahat. Sebab apa? Sebab gua di Perak, kita Pakatan Rakyat PAS DAP Keadilan bikin satu kerajaan Cenfu, tapi itu Barisan Nasional Wachen sudah rampas. Siapa itu perampas? Nama dia Najib Tun Razak. Najib 讲错了，我们的比例球真准打这一刻打讲到。Itu Najib. Sekarang dia jadi satu Perdana Menteri satu Malaysia. Itu hari masa dia jadi pemuda UMNO. Najib pemuda UMNO. Sana stadium di Kampung Baru. Dia beritahu sama pemuda UMNO Melayu. Dia angkat itu UMNO punya keris. Tahu UMNO punya keris? Itu banyak karatnya keris terpakai sekarang. Ya, itu Chinwu Stadium dia cakap. Kita mesti basahkan keris ini dengan darah Cina. Nih, siapa cakap itu? Najib.
And then dia pun kata, kita mesti banjirkan pekan Kuala Lumpur dengan darah Cina. Wah, kita pun banyak takut loh. Sekarang itu Ibrahim Ali, gua tengok tadi, dia angkat itu sama punya keris. Wah. Jadi kita sekarang banyak takut, kita mau tinggal sama ini UMNO Barisan Nasional. Najib punya orang kanan, dia punya nama Datuk Nasir Safar. Nasir Safar sudah cakap ini Induran, you mali sini Malaya, you mau itu pinta sedekah. Beggar, pengemis. You know what Datuk Nasir Safar said? To the Indians, you came over to this country, you were beggars. And then ramai pengarah-pengarah India meninggalkan majlis sebab ini banyak rasis. Kemudian dia beritahu kepada kaum Cina, kaum Cina, you jangan itu banyak kepala banyak besar. Apa pasal? Lu itu ahli sini Malaysia, you mau jadi itu gadai tubuh, jual tubuh sini Malaysia. Short of saying prostitute. You Chinese, you must not be big-headed. You came over to this country because you were prostitutes. Yang ini sebut siapa? Siapa cakap ini macam? Datuk Nasir Safar. Datuk Nasir Safar adalah orang kanan special assistant to Najib Tun Razak. This is a racist statement. Kita tidak benarkan kenyataan sedemikian berada di negara kita. Maka kita kena buang Barisan Nasional, buang UMNO. Kerana UMNO cukup zalim. UMNO cukup khianat. UMNO wutong, dia cukup jahat. Saudara-saudara, kerajaan Chen Fu Perak Milian dia rampas. Sebab apa? Sebab gua sama-sama dengan Keadilan dan DAP. Kita tengok sana Perak ada 134 kampung baru. Ini kampung baru, boleh kata semua, most of them are Chinese. Dia sudah duduk itu kampung 70 tahun. Dan UMNO Barisan Nasional telah kasih itu suratan hak milik geran. Belakang Pakatan Rakyat PAS DAP Keadilan, kita bagi suratan hak milik. Bukan hanya kepada kampung baru, kampung tersusun mula-mula sekali. Kampung tersusun 349 kampung, melibatkan 102,000 lot rumah. Kita kasih hak milik selama-lamanya, perpetual land titles. Kampung baru 134 kampung, melibatkan 47,000 kediaman. Kita bagi hak milik selama-lamanya. Ini Pakatan Rakyat. Sebab rakyat tidak ada tanah, dia duduk situ banyak lama. Tapi dia telah kasih. UMNO Barisan Nasional, setiap kali mau pilihan raya, dia pergi kampung tersusun, dia pergi kampung baru. Dia ugut. Kalau mau ini tanah, you mesti sokong sama Barisan Nasional. Dia ugut. Jadi untuk itu saudara-saudara kami di Perak, Najib rampas, UMNO rampas kerajaan rakyat negeri Perak sebab dia tuduh sama gua. Dia kata itu YB Nizar, dia sudah jual ini tanah sama Cina. Wah, dia sudah cakap itu macam jual tanah Perak sama Cina. Gua tak ada jual tanah sama Cina, tapi UMNO sudah jual tanah sama Cina kaya, sama India kaya MIC, sama Melayu kaya UMNO, sana UMNO, sana Cina kaya MCA. Itu dia buat. Kita bagi tanah, itu suratan hak milik, sama orang miskin tak ada tanah punya. Kita tak kasih tanah, kita kasih grant tanah, land title. Itu suratan hak milik kerana rakyat negeri Perak, kampung tersusun, kampung baru, duduk sana 70 tahun tak ada land title. Sekarang saudara-saudara, negeri Selangor, kita lihat jumlah kampung baru tak ada banyak. Perak lagi banyak. Jadi saya diberitahu oleh rakan-rakan, kita akan memberikan hak milik grant land titles to all kampung baru dan kampung tersusun di Selangor. Kerana apa? Kerana ini hak rakyat. Jadi saudara, kita di Ulu Selangor akan buat pilihan.